Bunyi guli tu makin menjadi-jadi. Dia jadi makin kuat guys. Lepas tu terdiam kejap, bertukar jadi bunyi tapak kaki. Dapur gas punya tempat masak tu lah kan, api menyala sendiri. Syam ternampak satu kelibat guys. Satu kelibat berambut panjang. Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Ok guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk menonton video kali ni. Rasa lama aku tak comeback guys. Siapa yang setia menonton video-video Faiz Cerita, sentiasa mengikuti perkembangan walaupun aku dah lama tak buat video-video baru, bukan apalah guys, aku perlukan masa untuk recovery semangat, healing. Maklumlah, aku manusia biasa guys, sentiasa ada rasa turun naik tu. Tapi tak apalah, InsyaAllah selagi mana ada yang sudi untuk support, ada yang sudi untuk menonton, sudi untuk orang kata macam setia lah untuk follow rapat Faiz Cerita, aku akan sentiasa buat yang terbaik dan takkan putus asa lah. Aku akan elakkan daripada itu berlaku. Jadi baik, tak nak cerita pasal diri aku banyak sangat, nanti korang swipe. So guys, pada korang yang tengah tengok ni, sebelum apa-apa macam biasa aku nak beritahu, penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata, walaupun ianya adalah merupakan satu kisah yang benar. Dan dalam video kali ni, apa yang aku nak sharekan, kisah seram ni dikongsi dari seorang lelaki yang dikenali dengan nama Syam, bukan nama sebenar. Apa yang Syam ni kongsikan, pengalaman dia ni, dia bagi tahu dia pernah kena dengan satu gangguan yang sangat, bagi dia menyeramkan sangat lah. Dan bila aku baca story dia ni, memang seram juga lah guys, walaupun aku tak berada di tempat dia. Kejadian tu berlaku dekat satu rumah sewa, yang di mana rumah sewa tu sebelah dia tu tanah perkuburan. Dan dia duduk dekat rumah tu tak lama pun, tak sampai 2 minggu guys. Syam bagi tahu dia tak ingat pada tahun berapa, tapi yang pasti ada satu tahun tu dia kena outstation agak lama jugalah. Lepas tu takkan nak tidur hotel, takkan nak apa orang kata nak cari homestay ke apa, boleh tapi mahal kata Syam. Dan masa tu dia nak jimat sikit lah guys, sebab lokasi pun jauh. Dan waktu dia dah sampai dekat area situ, kawasan situ, dia cari lah macam rumah ke bilik ke, tapi bilik-bilik tak ada, yang ada rumah. Habis tu dia tengok-tengok rumah kebanyakannya mahal tau, mahal. Lepas tu dia ada terpandang satu rumah ni, rumah untuk disewa. Dia pun contact lah, sebab situ ada contact number dia lah. Dia call, dia cakap dengan yang in charge tu lah, orang tu lah kan. Dia bagi tahu memang dia tertarik sangat nak duduk rumah ni. Dia tahu sebelah tu tanah perkuburan, tapi dia tak fikir benda yang macam gangguan ke, benda yang seram ke, sebab dia kata murah, sewa dia cuma 200 je guys. Jadi dia pun sapu lah, sebab dia memang tak kisahlah tempat tu jauh daripada bandar ke apa ke, tak kisah, yang penting jimat. Pada masa yang sama, masa dia dah sampai situ kan, dia tengok keadaan sekeliling rumah apa semua, kawasan dekat situ ada orang kampung lah yang kebetulan lalu dekat jalan tu. Dia ialah bersembang dengan Syam ni, tanya khabar apa semua. Lepas tu dia bagi tahu dekat Syam ni, dia nasihatkan lah, kalau boleh janganlah sewa rumah tu. Yalah kawasan ni keras sikit, ada gangguan, ramai yang dah terkena apa semua. Tapi Syam bagi tahu waktu tu lah waktu tu dia rasa macam mana ada orang kata hantu-hantu ni semua, tu semua dalam kepala je. Syam bagi tahu yalah masa tu dia muda sikit, jadi dia pun tak pernah ada pengalaman seram-seram, dia tak pernah nampak depan mata. Jadi dia rasa benda ni macam alah dalam kelotak je lah, dalam TV boleh lah. Dipendekkan cerita, Syam pun dah pernah masuk, duduk dalam rumah tu lah. Dia nak kena gangguan ni tak perlu ambil masa yang lama pun guys, sekejap je. Hari pertama dia duduk dekat dalam rumah ni. Pada pukul 1 pagi, Syam dia ada terdengar bunyi guli jatuh dekat siling. Dia tak rasa benda yang macam yelah yang seram-seram, sebab dia kata lah rumah kampung kan, rumah papan biasalah tu. Pada masa yang sama juga dia macam nak memujuk diri dia pun supaya tak fikir benda yang bukan-bukan. Tapi makin lama, kata dia, bunyi guli tu makin menjadi-jadi. Dia jadi makin kuat guys.
Lepas tu terdiam kejap, bertukar jadi bunyi tapak kaki. Makin lama makin dekat. Bunyi tapak kaki berjalan. Makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tuk-tuk berhenti depan pintu bilik Syam. Dia buka pintu bilik dia. Dia ambil torchlight. Dia suluh lah, tengok ada, yelah ada kucing ke masuk ke apa kan, binatang masuk ke. Tapi tengok tak ada apa-apa pun. Yang menjadi pelik, bila Syam tengok dekat atas lantai, ada tapak kaki. Tapak kaki tu dia berwarna hitam dan ada basah-basah sikit, macam bekas lumpur dari tanah kubur. Walaupun waktu tu dah pagi, Syam bagi tahu dia kemaskan jugalah. Dia ambil penyapu, dia pun sapu. Tapi makin dia sapu, makin banyak kesan tapak kaki tu muncul, sehingga menuju ke arah dapur. Dia kemaskanlah tapak kaki tu sampai ke arah menuju ke dapur. Dah sapu-sapu-sapu sampailah nak masuk kat dapur tu, dia terjenguk dekat dapur gas punya tempat masak tu lah kan. Api menyala sendiri. Pada waktu tu juga guys, Syam ternampak satu kelibat guys. Satu kelibat berambut panjang yang rambut dia menutupi muka. Baju dia pula kotor-kotor, berlumuran dengan tanah. Kelibat yang dia nampak tu memegang lesung batu dan dihentakkan di atas meja. Dung, dung. Syam bila nampak tu, dia tu terpekik tau, menjerit. Dia tu tutup mata. Tutup mata agak lama jugalah, dia kata dalam beberapa minit. Lepas tu dia buka mata, kelibat tu dah tak ada. Walaupun dia dah nampak macam itu, dia kata dia macam abaikan tau. Dia rasa macam mungkin perasaan ataupun dia punya hayalan ke. Sebab ialah dah pukul 1 pagi kan, dan dia anggap benda tu macam kebetulan je lah. Dia tak rasa yang bukan-bukan. Dia pun duduklah kat rumah tu. Tak adalah rasa macam besok ni aku nak kena caw ni. Tak ada. Dia duduk kan. Malam yang kedua pula, ini Syam memang tak boleh lupa guys. Tengah-tengah dia tidur, dia rasa perlahan-lahan ada tangan yang menyentuh leher dia, dan kemudian dicekik dengan sangat kuat. Bila jadi macam tu, dia memang terjagalah, buka mata. Tapi tak boleh nak buat apa ni, dia kata sesak nafas. Mata dia pun sama-sama kabur-kabur. Paling mengerikan, dia kata entiti yang mencekik dia tu bertenggek dekat atas badan dia, atas dada dia ni. Dan muka dia, masih ingat lagi Syam beritahu, muka dia reput. Entiti tu menjerit dekat depan muka Syam, "Balikkan anakku." Lepas tu Syam tak ingat apa, dia terus blackout, pengsan. Besoknya tu bila dia dah tersedar, dia bangun, dia pergi kat cermin, dia tengok dekat leher dia ni memang ada kesan lah, kesan tangan yang mencekik tu. Gangguan yang seterusnya, itu Syam bagi tahu dia tak apa ingat. Tapi mengerikan juga lah. Apa yang dia masih ingat, gangguan yang dia kena seterusnya tu memaksa dia sampai keluar daripada rumah, berlari tau. Nak berlari keluar daripada kawasan tu, tapi tak boleh. Dia berlari, berpusing-pusing, tapi tetap pergi kat rumah tu. Berlari-lari, orang kata macam, yelah, mencari jalan lah kan. Tapi tetap kat rumah tu. Waktu tu memang dalam waktu tengah pagi jugalah. Tapi dia tak ingat lah gangguan apa guys. Sorry lah sebab dia, yalah aku cuba tanya dia gangguan ketiga macam mana pula. Dia kena sampai memaksa dia macam tu. Dia kata tak ingat. Tapi takut jugalah. Malam ke-6 ataupun ke-7 macam tu, Syam bagi tahu dia ada bermimpi tau. Bermimpi yang dekat belakang rumah tu ada ditanam bayi tau. Jadi keesokannya Syam ni nekat, dia pergi menggali dekat belakang rumah dia tu. Sebab dia rasa benda ni macam petanda kot. Dia tak rasa benda tu macam main-main ke, maksudnya mainan tidur lah kan. Dia tak rasa macam gitu lah. Sebab sebelum ni dia tak pernah mimpi macam tu. Tapi bila dia duduk kat rumah ni, mimpi macam tu pula. Itu yang membuatkan dia nekat ni. Macam aku nak pergi belakang rumah ni, aku nak gali. Sebab dia kata dia mimpi ada bayi yang menangis dekat situ. Tapi memang betul pun guys, memang macam petanda tau. Masa dia gali-gali tu, lepas sejam, dia ada terjumpa satu kain ni yang macam balutan lah. Dia buka, ada tulang-tulang kecil. Dan dalam balutan kain tu bukan sahaja tulang-tulang, tapi dia ada satu nota tau. Nota tu tertulis yang Syam ingat, "Maafkan aku anakku, aku tak mampu membela kamu." Memang agak bingung ke kan, macam mana. Yelah benda ni boleh ada belakang rumah, ada nota macam gini, tak tahu apa sejarahnya. Dan terpaksa
Syam ada macam jumpa dengan salah seorang penduduk yang duduk dekat area situ lah. Dia terpaksa lah, tak ada pilihan untuk bertanya pasal yelah keadaan rumah ni, sejarahnya apa. Syam dapat tahu menurut info yang dia dapat, rumah tu pernah dijadikan tempat untuk membuang bayi. Maksudnya dekat keliling ataupun dekat sekitar kawasan rumah tu lah. Dan juga guys, ada seorang wanita yang pernah sewa dekat rumah tu. Dia ni tak tahu apa benda yang dia amalkan, dia ada buat perjanjian dengan jin. Info lain juga mengatakan, kata Syam, setiap kali ada pembuangan bayi dekat situ, benda tu lah, dia akan memelihara, orang kata janin yang dibuang tu. Walaupun Syam ni dia bukan pemilik rumah tu ke, tanah tu ke, dia hanya sewa, tapi dia rasa macam kesian, simpati pun ada. Yalah, dia tak nak orang lain pun jadi bangsa kalau duduk kat situ nanti apa semua kena gangguan macam gini. Dia ada dapatkan seorang ustaz dekat kawasan situ jugalah. Ustaz tu pun datang dekat rumah tu untuk pulihkan keadaan rumah tu. Bila ustaz tu dah sampai, dia pun memulakanlah proses kaedah dia lah untuk membersihkan rumah tu. Dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia ruqyah lah. Bila dia ruqyah tu, kata Syam, rumah tu seakan-akan macam bergegar tau. Weh, memang real, dia kata. Lepas tu satu-satu jadi, cermin pecah, pintu ditolak, ditutup, dia hempas lah masuknya dengan sangat kuat. Dan pada masa yang sama dengar suara tangisan, suara jeritan bayi guys. Ustaz tu pun dia tak ambil kisah tu semua, dia teruskan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tak lama kemudian ada keluar asap yang pekat tau. Tak muncul daripada mana, tapi keluar asap tu. Dan melalui asap tu ada munculnya jemaah guys, satu lembaga guys. Benda tu Syam mengilai lagi dan berkata, dia dah janji dengan aku, jangan ambil anak aku. Dengan izin Allah, benda tu terus lenyap lah, terus hilang. Syam masa tu blank lah, terpinga-pinga lah. Dia pun tak tahu apa benda sebenarnya yang terperinci yang berlaku. Yelah dekat kawasan rumah tu, dekat tanah tu kan. Cuma akhir sekali selepas dah selesai membersihkan, ustaz tu ada bagi tahu dengan Syam ni, kalau awak nak menyewa dekat mana-mana rumah, walaupun yelah awak nak cari harga yang murah, kena pasti dulu sejarah tempat tu. Walaupun rumah tu awak tengok rumah dah lama ataupun rumah tu cantik, tapi dah lama tak didiami kan, dan harga pula murah. Jangan pula kita rasa macam yelah, ni murah ni, naklah duduk. Ustaz tu macam tak galakkan lah Syam ni buat macam itu, sebab dia kata yelah kadang-kadang syaitan ni suka dekat tempat-tempat yang manusia tak hargai ni, ataupun dekat tempat yang manusia tak diambil lah. Contohnya macam rumah yang disewa ni lah. Jadi tak lama kemudian Syam pun keluar, berpindah cari rumah lain dah, walaupun rumah tu dah bersih. Jadi guys, itu sahaja untuk kisah dalam video kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton. Minta maaf guys jika ada salah silap, kelemahan, kesilapan. Dan kalau korang nak komen apa-apa pandangan, pendapat, ataupun ada yalah sebarang pengalaman ringkas yang korang nak share kan, ataupun nak komen pasal kisah ni, korang boleh komen je dekat ruang komen di bawah. Jadi guys, kalau korang juga nak sharekan kisah seram korang boleh emailkan je di Faiz Cerita. Jadi aku akan ceritakan. So guys, itu saja untuk dalam video kali ni. Assalamualaikum. Stay tune, stay support Faiz Cerita. Bye bye.